Semangat perpaduan dan kesetiaan kepada perjuangan parti serta cinta yang tidak berbelah bahagi kepada Sarawak kekal menjadi tunjang utama dalam memperkukuh Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, PBB, khususnya di Batu Kawa. Senator Dato' Ahmad Ibrahim berkata, sambutan Aidilfitri bukan sekadar acara tradisi, tetapi menjadi simbol penting kekuatan semangat kekeluargaan dalam PBB dan kesinambungan perjuangan parti dalam membela hak dan masa depan Sarawak. Berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri PBB Batu Kawa di salah sebuah hotel di Kuching pada Ahad malam, Ahmad berkata, wajah sebenar Sarawak, harmoni dalam kepelbagaian, perpaduan dalam kebersamaan. Serta Gabungan Parti Sarawak, GPS, mempunyai misi membangun KN Sarawak, memperkasa rakyat dan mempertahankan hak sebagai rakan pengasas dalam Persekutuan Malaysia. Dato' Ahmad, yang memimpin PBB Batu Kawa sejak 2009, turut berkongsi perjalanan panjang beliau bersama-sama parti sejak menyertai PBB pada 1996, termasuk pengalaman berkhidmat di bawah dua bekas Ketua Menteri Sarawak dan Premier Sarawak sekarang, serta melalui pentadbiran 7 Perdana Menteri Malaysia. Bagi beliau, Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa dalam Malaysia, sebaliknya rakan pengasas Persekutuan Malaysia dengan hak yang dijamin di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Sarawak sebuah wilayah yang mempunyai sejarah sendiri, hak sendiri, dan masa depan sendiri. Menurut beliau, perjuangan menuntut dan mempertahankan hak Sarawak akan diteruskan dengan keberanian, kebijaksanaan dan semangat yang tidak luntur. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.